Cerita ni aku boleh cakap memang bodoh gila. Hello guys, lama rasanya aku tak upload video YouTube dekat dalam channel ni. Aku baru je lepas balik tengok filem Anaconda 2025 lakonan daripada Paul Rudd dengan Jack Black. Okey, cerita ni aku boleh cakap memang bodoh gila. Sebab apa? Sebab filem ni memang bodoh gila. Dia bukan bodoh gila yang macam barai tak best ke apa, tak. Dia memang bodoh gila tapi in a fun way lah. Filem ni kisah dia pasal Jack Black dengan Paul Rudd ni, diorang ni kawan. And diorang ni macam indie filmmaker lah. And ada cita-cita nak bawa filem diorang ni pergi ke Hollywood sebab diorang ni minat buat filem daripada kecil. So diorang decide untuk buat filem Anaconda remake daripada filem yang dulu bila Anaconda yang dulu tu lah. So along the way tu, diorang macam nak buat filem ni, macam-macam yang berlaku lah. Ular mati lah, kapal rosak lah. Lepas tu ada kena hijack lah. Cerita ni memang kelakar sebab dia kelakar yang bodoh. Ada satu scene tu memang kelakar gila. Jack Black kena gigit dengan spider and diorang cuba nak rawat cara tu memang bangang gila. So cerita ni kalau tanya aku lah, cerita yang fun yang korang boleh tengok hujung minggu dengan family, dengan kawan-kawan, and korang akan gelak. Dia cerita dia macam tu je. Korang janganlah expect dia macam filem Anaconda yang sebelum-sebelum ni yang mana macam thriller kan. Ada suspense, apa semua horror, macam monster movie, tak. Dia memang filem parody tapi bukannya filem parody yang bodoh macam scary movie yang menganjing semua, tak. Dia macam parody, aku tak tahu dia punya term tu apa, tapi dia macam parody tapi pasal Anaconda. Macam tu. Tapi adalah ular Anaconda dalam ni. Aku rasa korang dah boleh tengok, dah boleh tahu lah kot. Tengok pelakon Jack Black, betul Paul Rudd, confirm cerita ni cerita komedi. So dia macam reboot daripada filem Anaconda yang dulunya filem horror, dia bawa pergi komedi. Macam tu. So kalau tanya aku lah, filem ni worth it untuk korang tengok. So aku harap lepas ni aku akan lebih rajin untuk upload movie punya suggestion dekat channel ni. So aku bagi filem ni rating 7.5/10. So kalau ada movie lagi yang korang nak aku tengok, boleh komen. Nanti aku tengok kalau aku ada masa. Jangan lupa subscribe, komen, bagi rating filem ni kalau korang dah tengok kat bawah gam. Jumpa lagi.